subscribe to my channel. Kop. Kop. Hei. Ada binatang tu mau menyalak. Takut kamu dah malam. Takut kah? Ha? Dia masih takut lagi guys. Ekor dia pun membingkok ekor dia. Semalam. Woi, takut dia. Macam ni kah? Ha? Takut? Kok? Takut kah? Baru okey dia punya kaki guys. Takut kah? Ha? Besar saya mau rantai dia guys. Saya tak mau dia jalan sana jalan sini mengganggu orang. Tapi anjing sini tak garang. Memang tak garang. Macam mak dia pun tak garang. Mak dia beranak saya ambil dia masa tu saya dekat kampung adik mak saya di Ipoh sana. Mak dia pun tak bising lah, senyap je. Ekor dia macam tu lah ekor mak dia. Tengok saya. Kalau macam ni anjing dia tak garang guys. Dia tak gangguan. Dia tak kacau orang. Dia menyalak tapi dia tak gigit. Tapi kena ikat lah. Kita jangan suruh dia berjalan sana berjalan sini, mengganggu orang. Ada yang orang suka anjing, ada orang tak suka anjing. Tapi saya sukalah sebab saya jauh dari rumah. Nanti kalau saya sudah ada rumah sendiri nanti pun jauh lagi. Saya perlukan anjing. Semalam dia takut guys. Kop. Belum makan lagi. Tengok kaki dia. Tori kena apa? Kena duri lah saya ingat. Okay. Hari ini tak mandi dia. Di sini guys malam ada gangguan binatang buas. Dari sini. Dia dari sini guys, dari sawit nih. Dia menyeberang dari inilah. Dari atas tuh. Dia terus melompat ke bumbung nih. Bahayalah. Saya pun terperanjat. Pukul 4:30 macam tu lah. Pukul 4:30 pagi. Memang mengejutkan. Pukul 1 saya tak bangun lah. Pukul 1 dia pun ada melompat dekat atas bumbung sana, atap sana lah. Tapi saya senyap je. Tapi saya tak boleh tidur. Pukul 4:30 dia betul-betul mengganggu. Lepas tu dia berlari ke sini guys. Sini. Ini memang tempat dia. Dari sini memang tempat dia melompat-lompat guys. Kalau dia lari dia melompat sini, melompat sana, terus pergi sana. Pergi hutan sana. Taulah pergi kubur ke apa? Tu kubur sana. Ini memang setengah hantu lah saya ingat. Ini kedua kali dia mengganggu saya. Hitam guys. Hitam. Saya tak sempat rakam dia cepat sangat. Dia cepat sangat melompat guys. Binatang tu. Inilah
Kalau dia dekat saya memang saya potong kepala dia. Betul. 2 kali dia sudah mengganggu saya. Memang tak boleh tidur saya malam ini. Ini binatang ni memang betul-betul mengganggu lah. Tak tahulah macam mana cara saya nak tangkap dia. Kalau ada senapang senang. Saya tak ada senapang. Parang adalah. Parang susah sikit guys. Tumbak pun saya ada sana. Sangkuh. Susah lah. Kita lah tengok macam mana nanti. Ini setengah-setengah hantu lah. Melompat pergi sana dia.